Assalamualaikum. Hai, bertemu kita lagi. Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala telah diizinkan aku untuk bersama dengan para sahabat, para followers dan juga para viewers untuk aku menerangkan apakah yang telah aku terangkan pada live terdahulu berkenaan dengan golongan-golongan yang akan menjadi mangsa virus yang telah disebarkan oleh Abang J kita. Bermula dah, aku rasa dah berapa ketika ni, sekarang dah makin teruk lah. Baik, aku buat video ni untuk menerangkan secara peringkat Jadi pada video ni aku nak beritahu seperti aku beritahu pada dalam live seterusnya, terdahulu, dia adalah keluarkan satu virus yang macam mana menularkan hanya pada untuk 3 golongan saja. Jadi golongan yang pertama aku kategorikan dalam bentuk warna okey. Golongan pertama untuk video ni adalah golongan yang aku katakan sebagai berwarna putih. Okey. Apakah itu golongan yang berwarna putih? Golongan berwarna putih ni sebenarnya adalah golongan yang orang biasa macam kita lah, tapi adalah golongan orang yang beriman. Okey, golongan yang mengucap kalimah dan syahadah yang sama. Okey. Dan ini adalah salah satu target mereka. Okey, target Abang J sebelum kau faham sendiri lah apa yang nak berlaku kan. Okey. Sebab tu pada video yang terdahulu atau live sebelum aku off lama dulu, aku sebut berkenaan dengan lalat. Kebanyakan lalat sekarang aku rasa macam dah mereka dia macam satu benda, orang kata yang sebagai ejen untuk menyebarkan benda ni lah. Okey. So hati-hatilah korang dalam bentuk pemakanan. Jagalah kalau lalat tu pada pandai korang lah, untuk mengurangkan jumlah dia ke apa ke kan. Lagi satu aku lupa nak beritahu, iaitu golongan putih ni yang target terbesar dia orang adalah, yang bakal dia mengimpact adalah pada golongan wanita dan kanak-kanak. Lelaki pun ada kena juga, tapi orang kata taklah seramai macam wanita dan kanak-kanak. InsyaAllah aku dah orang kata siapkan sedikit apa yang boleh aku bantu melalui minyak warisan Gal. Okey, insyaAllah. Okey, dan juga beberapa amalan yang aku rasakan sebagai ikhtiar untuk mengatasi masalah-masalah ini insyaAllah. Okey, minyak warisan Gal aku telah selitkan beberapa perkara lah yang insyaAllah dapat membantu. Okey, terima kasih semua. Kita akan jumpa dalam video seterusnya atau live seterusnya. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.